suka part tak boleh tu. Basicnya kita buka akaun public gold tu untuk apa? Kalau buka saja-saja tapi tak simpan emas, kenapa nak buka akaun? 3 sebab je orang buka akaun kat public gold. 1, tak boleh nak simpan duit. 2, simpan duit tapi mereka nampak dari sudut nilai duit mereka makin merosot. Ketiga, nak jadikan emas sebagai alat untuk protect kekayaan mereka. Jadi kalau tuan-puan buka akaun dekat public gold, tuan-puan jatuh dekat kategori yang mana satu? Ramai orang buka akaun dekat public gold ni sebab curious. Tanya orang ni ada akaun public gold, tanya orang tu ada akaun public gold. Takkanlah kita ni outdated sangat sampai tak ada akaun public gold. Buka lah akaun public gold, tapi buka yang tak ada buat apa-apa. Asasnya kena cari ilmu dan kena ada duit lebihan. Kalau ada ilmu, tak ada duit lebihan, kena cari duit lebihan supaya duit lebihan yang ada tu kita boleh simpan emas. Kalau ada duit tapi ilmu tak ada, kena cari ilmu. Tuan-puan boleh belajar daripada video saya ataupun video rakan-rakan dealer yang lain juga. Nak tunggu gaji baru simpan emas? Mustahil. Masih tak ada duit lebih lah. At the end, dah beberapa tahun buka akaun, nak simpan emas juga. Jadi no point juga ada akaun awal tapi tak bermula. Saranan saya bagi tuan-puan yang nak simpan emas di public gold, kalau nak buka akaun, terus buat bilion pertama. Mula dengan bajet RM100 supaya tuan-puan dapat akses kepada group support yang dealer tersebut sediakan. Dalam group support tu, tuan-puan akan diajar tentang ilmu simpanan emas. Ingat, bukan emas yang jadikan kita kaya, tapi ilmu. Jadi bagi tuan-puan yang nak saya bantu untuk mulakan simpanan emas yang pertama, boleh hubungi saya atau follow saja step yang ada dekat pin video.